Hai semua, video ni panjang sikit. Kalau siapa yang tak nak dengar tentang jodoh, boleh scroll je. Kalau siapa yang nak dengar, adalah orang yang saya cari. Macam ni, Umi selalu cakap pasal jodoh kan. Susah nak cari jodoh. Lebih susah sebenarnya nak cari jodoh yang tepat dengan apa yang kita nak. Kita ada gariskan. Mungkin kita jumpa seseorang yang menepati apa yang kita nak, maka kita jatuh cinta kat dia. Bila kita jatuh cinta pada seseorang, pertama, belum tentu cinta kita berbalas. Belum tentu dia pun suka kat kita juga. So kita panggil apa? Kita plan. Macam-macam plan. Kalau lelaki bolehlah pergi bertanya khabar, bertanya, nak berkenalan. Kalau perempuan nak buat macam mana? So anda lah perempuan luar sana yang mungkin anda ingin supaya jodoh kita. Yang penting minta dengan Allah, jangan minta nama dia. Kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, jodohkanlah aku dengan orang yang sesuai dengan jiwaku, orang yang sangat tamak. Sekiranya orang yang aku suka itu adalah jodoh yang tepat untuk aku, maka pertemukanlah cinta kami. Macam itulah minta. Jangan paksa Allah, tapi kita gantungkan harapan kita dengan Allah. Kita gantungkan permintaan dengan Allah. Maka sekiranya kita minta dengan Allah, solat hajat, solat taubat, qiyamul lail setiap malam. Selalu pesan macam tu, qiyamul lail setiap malam. Akan tetapi bila kita dapat qiyamul lail, bila suasana itu tidak mengizinkan, maksudnya orang yang kita suka itu tidak suka pada kita, tak terima kita lah seadanya, maka sebenarnya itu adalah jawapan kepada qiyamul lail kita, jawapan kepada doa kita. Sebab kita tak tahu. Sekarang ni kan banyak kes-kes perkahwinan yang 4 bulan, 5 bulan tak boleh bertahan lama. Mungkin disebabkan oleh ketidakserasian. Mungkin Allah nak jaga kita lagi awal, supaya kita tak jadi orang yang lebih sakit awal ni lebih baik daripada sakit lama. Kita dah ada anak, macam kawan dah ada anak 2-3 orang, maka dapati suami dia tak kena sedih, anak terlibat sekali. So macam itulah. Jadi anda, nasihat Umi, hari Jumaat ni ialah hari yang paling best untuk kita berdoa. Doa mustajab. Doalah, ya Allah ya Tuhanku, pertemukanlah aku dengan jodoh yang baik untuk aku, yang boleh menyantuni aku, yang boleh bimbing tangan aku ke syurga. Dan orang lelaki itu atau orang perempuan itu ialah siapa yang mencintai aku melebihi daripada dirinya. Orang yang benar-benar mencintai kita. Okay? Dengan itu, insya-Allah Umi doakan anda semua yang menonton video ini bertemu jodoh yang baik, jodoh yang kita nak, jodoh yang Allah suka, dan jodoh yang ibu bapa kita suka, adik-beradik kita suka, insya-Allah taala. Ingat, cari jodoh jangan cari sendiri, minta Allah carikan. Bye bye.